Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku JM Hobby. Pada video kali ini aku nak pindahkan semua gapi-gapi yang ada kat dalam akuarium ni. Mandangkan tempat ni pun dah sempit, dia pun dah ramai kat dalam ni kan. So aku dah buatkan satu tempat yang baru. Nanti aku akan sauk semua ikan-ikan yang ada dekat dalam ni untuk pindahkanlah dia kat dalam tempat yang baru. Ini adalah tempat dia yang baru aku set up. Ini video semalam aku dah running air. Aku pakai tong lama je, tong apa ni, tong plastik, macam tong drum tu aku potong separuh. Kemudian bawah dia tu sebenarnya aku pakai tanah yang sama tu, tanah semai tu, tanah semai pokok. Atasnya aku lapikkan dengan batu-batu kecil, batu sungai. Lepas tu aku letak je pokok-pokok sungai macam tu, tak perlu dicocok pun dalam tu kan. Nanti ni mudah tumbuh, nanti dia akan tumbuhlah dengan sendirinya. Kita running air dulu. Dan lepas aku tengok air semua dah okey, dah jernih, baru aku pindahkan semua ikan-ikan gapi tu masuklah dekat dalam ni. Tempat ni lebih luas. Jadi aku rasa di dalam ni lagi cepat dia membiak. Biar dia banyak lagi dalam ni kan. Kadang-kadang aku ambil juga ikan gapi ni jadi makanan untuk ikan-ikan cana yang ada kat rumah ni lah. Langkah seterusnya aku ingat nak kemas sikit pokok-pokok yang ada dekat dalam tempat ni. Aku dah trim. Sebenarnya aku dah tukar air dah minggu lepas, tapi kebetulan kan nak masuk ikan baru ni, alang aku nak trim tu, aku tukar je lah air terus. Macam ni nampak lebih kemas lah. Aku ingat nak letak ikan cana dekat dalam ni. Cana tu saiz kecil je, lagi pun cana yang jenis tak berapa besar lah, ataupun cana yang tak boleh besar macam cana maru. Lepas tu dia boleh besar sampai 1 kaki lebih, 2 kaki macam tu kan. Tapi yang ini aku nak letak cana yang kecil saja, memang dia tak akan besar lah cana tu. Ini bahagian belakang rumah. Dekat sini memang ada tempat aku progress cana sebenarnya. Dekat dalam ni ada cana beliheri, tapi dah berlumut kan, tak nampak sangat lah. Dekat sebelahnya ni, yang ini limbata. Ya okey, dalam ni sebenarnya ada seekor cana beliheri yang sangat pemalu. Aku dah lama juga dah pelihara tu, memang sangat kecil. Sekarang aku nampak dah besar sikit. Aku rasa nak pindah je lah dia kat depan, masuk dekat tempat akuarium gapi tu. Dalam tu lagi luas sikit. Dah aku harap dia tak menyorok lah macam sekarang ni, dia penakut sangat-sangat kan. Dan ini adalah ikan yang aku tangkap. Nanti aku akan pindah kat dalam tu. Tanpa membuang masa, aku terus terjun je ikan cana beliheri ni dekat dalam tempat baru, tempat gapi ni. Aku tengok macam biasalah, dia tempat baru, dia memang macam tu, lambat sikit lah makan masa. Tapi aku tengok dia macam takut sangat. So aku try matikan lampu tadi. Lepas lebih kurang 30 minit macam tu, aku tengok dia dah mula merayau-rayau macam ni. So okey lah harapnya. Untuk cana ni, dia melompat kan, jenis ikan yang melompat kalau tak tutup. So aku buatkan satu penutup kaca macam ni, atasnya aku tebuk. Dia memang ngam-ngam je lah saiz dengan saiz akuarium ni. So dia tak akan melompat lah. So lubang tu nanti sebenarnya fungsinya untuk bagi makan pun ya juga. Senang kita nak bagi makan kat situ kan. Yang ini aku try hidupkan lampu. Memandangkan lampu ni memang boleh di adjust, sama ada nak terang ataupun nak redup. So aku try hidupkan dan bagi cahaya yang paling redup dulu, untuk biasakan dia dengan lampu. Macam biasalah kat belakang tu memang tak ada lampu. Jadi dia bergelap. Kalau malam dia bergelap kan. So aku harap dia okey lah dekat dalam ni. Okey, ini lepas beberapa jam aku cuba naikkan sedikit demi sedikit lah kecerahan lampu. Aku tengok dia makin lama makin terbiasa dan okey, dah mula tak takut lagi dah. Dah boleh nak berenang ke sana ke sini. So pada aku, ikan ni paling cepat lah nak settle banding dengan ikan red seruyan hari tu. Lambat sikit, dalam dekat 1 hari ke 2 hari gitu baru dia nak berenang-berenang macam ni kan, baru dia nak okey. Tapi yang ni tak sampai 1 jam pun, tak sampai 1 hari pun dia dah okey berenang. Aku rasa dia memang sangat-sangat okey lah dalam ni. Ikan pun tak ada apa masalah, tak termenung. So memang senang lah kalau macam ni. Kalau untuk color tu sebenarnya letak dalam background hitam lagi menarik, lagi menyerlah color dia sebenarnya lah. Tapi
Aku tak ada background hitam, tak ada stiker hitam apa semua, so aku biarkan je lah. Mungkin ke depan nanti aku akan tambah atau lekatkan background hitam kat belakang tu. So setakat ini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.